Reformasi pentadbiran pertama, penambahbaikan skim pension. Yang berhormat Datuk Speaker, setiap tahun kerajaan membelanjakan jumlah yang agak besar untuk menampung kos bayaran pension kepada ahli-ahli politik seperti ADUN dan pejabat awam. Tidak dinafikan bahawa skim pension merupakan satu bentuk penghargaan kepada jasa dan sumbangan mereka kepada negeri ini. Namun begitu, Ibu ingin mencadangkan yang pertama, hadkan penerimaan pension hanya kepada pasangan iaitu balu atau dadu yang tanpa pension sahaja apabila contohnya adun tersebut meninggal dunia. Ini kerana pasangan yang sudah ada pension sendiri, contohnya sebagai guru, tidak memerlukan dua pension. Cadangan kedua, hadkan penerimaan kepada hanya satu pension tertinggi bagi individu yang menerima lebih daripada satu pension. Terdapat situasi di mana seseorang mungkin pernah memegang beberapa jawatan, contohnya adun, esko, ahli parlimen, menteri, pejabat awam dan berhak menerima lebih daripada satu skim pension. Mungkin mencadang agar kerajaan mempertimbangkan dasar pension tunggal tertinggi bagi mengelakkan pertindihan bayaran. Yang berhormat Datuk Speaker, langkah ini bukan untuk menafikan hak sesiapa, tetapi sebagai satu reformasi untuk menjadikan sistem pension lebih mampan, saksama dan sejajar dengan prinsip kebertanggungjawaban kewangan.